Kampung Girl, Rupa manis cantik ayu. Kampung Girl, Ya dia aku mau. Kampung Girl, Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja. Kampung Girl aku suka. Kampung Girl, Rupa manis cantik ayu. Kampung Girl, Ya dia aku mau. Kampung Girl, Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja. Kampung Girl aku suka. Kampung Girl, Rupa manis cantik ayu. Kampung Girl, Ya dia aku mau. Kampung Girl, Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja. Kampung Girl aku suka. Sikit. Belum buat apa-apa lagi ni. Dekat dia mami lagi ni. Itu pun nak menjerit. Apalah Az ni. Mami heranlah. Az ni lelaki ke perempuan? Benda kecil macam tu pun nak terkejut. Malu orang je. Sakit ni. Tahanlah sikit. Tu lah. Budak kampung tak apa buat kat sini. Aduh, sakit. Yelah. Mesti nak jadi orang gaji kan. Sepupu. Jadi tak payahlah nak bayar dia. Aduh, sakit. Mulut kamu ni kan tak ada adab langsung lah. Adakah patut cakap Ain tu orang gaji? Ingat dia tak kerja lain tu, ha? Kat kampung tu buat apa je. Paling kuat pun kat kampung tu bayar ayam dengan itik makan. Bukannya ada apa pun. Kamu ingat dia tu apa? Kalau kamu nak tahu, dia tu Aunty dah terpocong. Rahsia ke apa? Aunty dah terlepas cakap. Selamat. Tapi hampir Selamat. Oh, nasib baik lah. Ain tadi dah kecut perut dah. Takut. Terima kasih, Aunty. okey dah. Oh, lah comel. Betul kata orang tua, jangan kita lupa. Kampung Girl, you the best for me. ada tak Ashraf telefon Ibu ke? Telefon Adam ke? Ashraf? Tak ada pula, Mi. Tapi kalau Abang Adam tu, tak tahulah pula saya. Kenapa, Mi? Dahlah, Mami tak faham dah dengan Ashraf tu. Bila si Aino tu ada kat sini, dia katanya budak tu macam-macam. Cepat-cepat dia nak suruh Aino tu balik. Ish, peliklah si Ashraf ni. Itulah. Tu yang Mami fikirkan ni. Kalau nak dikatakan Ashraf tu dah suka kat Aino, tapi kan dia kutuknya tak habis-habis je. Kesian kat Aino tu. Mami tak faham lah. Biasalah tu, Mi. Orang ego ni. Mulut cakap lain. Hati lain. Mungkin dia malu nak mengaku yang disuka Aino kan? Kamu ni dah jumpa doktor ke belum?
Belum. Abang Adam tu sibuk. Hello. Awak ni kenapa? Yang awak layan sangat Mami tu... Kalau hari-hari awak cakap macam ni dengan saya boleh stres, awak tahu tak? Stres. Faham? Sudahlah. Dah sampai mana tu? Ni sibuk je lah. I nak berangan lama-lama sikit pun tak boleh. Oh, ya ke? Okey, tak apa-apa. Kalau macam tu, you teruskan berangan you tu. And jangan lupa tau, masukkan watak I sekali dalam angan-angan tu. Mengada lah you ni kan? Okeylah. Dengan siapa lagi I nak bergurau kalau bukan dengan bakal isteri I. Kenapa? You tak suka Bukan tak suka, tapi I lagi prefer kalau you nak mengada-ngada dengan I lepas kita kahwin. Alamak! Ya ke? Kalau macam tu tak sabarlah I nak kahwin. Kenapa pula? Yelah, tak sabar nak bergurau dengan you. Mengada lah you ni. Sedapnya bau. Aino masak ke? Biasa je lah, Aunty. Sasat ni. Asraf? As, nak ke mana tu? Budak ni. Aino duduk dulu. Nanti Aunty pergi panggil Uncle. Kita makan sama-sama lepas ni. Duduklah sayang. Puan Mazlin, jumpa tak buku saya? Lama benar ni. Nah. Ni yang tersengih-sengih ni kenapa? Alah abang, saya hari ni macam seronok sangat. Seronok tengok diorang berdua tu. Tambah-tambah lagi anak kesayangan awak tu. Bila dia marahkan orang, ya Allah, kembang kuncup hidung dia. Sebiji panggil awak, Bukan dia anak kesayangan awak kan? Alah, tak kisahlah bang. Yang penting sekarang ni, saya nak buat rancangan. Supaya Asraf tu sukakan Aino, kemudian dia kahwin. Lepas tu bang, kita boleh dapat cucu. Kelaut awak ni. Bertunang tidak, kahwin pun belum. Tiba-tiba cucu. Over. Abang ni. Over apa pulanya? Bang, kalau nak harapkan si Adam tu nak bagi kita cucu, entah sampai bila. Treatment. Selalu sangat treatment. Dah jumpa doktor, berpuluh doktor dah. Tak juga beranak. Awak je lah yang mana? Bang ni, nak jaga badan juga bang. Yalah. Apalah budak kampung macam kau ni buat kat sini? Apa lelaki kat kampung kau dah pupus? Cik Bandar, rasanya lah awak ni berada dalam keadaan tak waras kot. Tapi satu je lah.
Kita ni bangsa Melayu ni bangsa beradab. Jadi janganlah biadab. Kopi Encik Ashraf. Baiklah. Encik Ashraf, tiba-tiba kan saya rasa macam pening sangat kepala saya ni. Rasa macam nak pingsan je. Dengar sini Saya bekerja dengan Encik Ashraf. Orang lain tak ada hak arah saya buat apa-apa. Faham? Manis pula air dia. Macam orang yang baling tu. Kau tak boleh buat macam tu. Nanti apa orang kata keluarga kita ni? Tak ada budi bahasa. Bang. Aku menyampah tengok muka dia tau. Ini kan pula nak berbinikan dia. Aku lebih rela membujang sampai tua daripada kena kahwin dengan kampung girl. Hei. Kenapa belagak sangat ni? Asal orang mana tak boleh kahwin dengan orang kampung? Kau tu yang tak ada hati cari calon. Mami tu cuma kasihankan kau je. Kau patutnya ucap terima kasih dekat Mami sebab carikan perempuan macam Aino. Perempuan yang baik, berbudi bahasa. Ini tak. Cakap senang abang. Bukan kau ada kat tempat aku. Hei. Aku belum habis cakap dengan kau lagi dah. Bang, kau tak tolong aku kan? Okay, tak apa. Aku nak kau tahu yang aku takkan kahwin dengan kampung girl tu. Apa lagi yang tak kena? Entahlah bang. Yang penting, aku tak suka. Itu je. Kau ni... betul tak? Ainur tu... Apa? Kenapa ni? Cuba cakap. Tifa? Apa ni? Sinilah. Sinilah. Kenapa ni? Ais tak tahu yang si Ain tu cikgu. Dia tak tahu apa-apa pun pasal Ain. Biar abang beritahu. Tak payah campur lah. Ash tu adik abang tau, bukan orang lain. Lagipun ni idea siapa semua ni? Mami dengan Ain lah. Motif ni? Ain cakap Ash tu tak ada sensitiviti langsung dengan orang sekeliling dia. Tak pasal tu je kah?
Okey, ini memang tak adil. Kenapa Abang Adam boleh kahwin dengan pilihan hati dia sedangkan Ash tak boleh? Kenapa pula tak boleh, ha? Mami berkenal dengan Aino tu. Lagipun dia bukan orang lain, sepupu Ash juga. Tak fahamlah dia ni. Ash tahu tak, dia tu budak baik, tahu tak? Asal, orang mana tak boleh kahwin dengan orang kampung? Kau tu yang tak ada hati cari calon. Mami tu cuma kasihankan kau je. Kau patutnya ucap terima kasih dekat Mami sebab carikan perempuan macam Aino. Perempuan yang baik, berbudi bahasa. Ini tak. Budak kampung dengan Ashraf Khairi. Sangatlah tidak padan dia dengannya. Ya Allah, apa yang perlu aku buat ni? Makin aku jauh, makin dia dekat. Eish. Kau ni kalau sekali tak terkejutkan aku tak sah. Oi. Awak yang berdiri depan bilik kita nak marah kita pula. Fikirlah logik sikit siapa yang terkejutkan siapa. Ashraf Khairi, cuba kau buka mata luas-luas. Aino tu okey apa? Manis, baik, tak bersosial pula tu. Ni kalau takkan nak kutuk-kutuk dalam hati, baik cakap berdepan je lah. Tolong hormat sikit. Aku ni tua daripada kau. Allah, takat tua, tapi tak hormat orang lain buat apa? Apa sebab pula nak kena hormat abang? Susah kalau bercakap dengan budak yang tak cukup akal. Budak, perangai budak ni. Aduh. Yalah, orang berumur, tak berakal. Umur je meningkat. Tapi otak tu, Allah, singkat macam tu dah tak naik-naik. Abang, lain kali lah ya. Kalau nak suruh orang hormat, kenalah buat baik kat orang dulu. Kalau takat macam ni memang tak lah, abang. Macam inilah. Esok kau jangan balik. Asal? Jangan banyak tanya. Budak macam kau, jangan banyak tanya. Ikut je kalau orang tua suruh. Keluar dengan aku esok. Tengoklah kalau ada mood. Kamu, girl. Aku tunggu kau kat luar. Sayangku tolonglah, berikan ku tanda, bisi kata cinta atau tulis nota, aku kan terima buat apa saja, asal ku tahu kau dah sedia. Kau puja gelora jiwa, senyumku sekadar, dalam mimpi kau menjelma, kita mampu membina sejarah kasih berbeza, sedia bercinta lagi. Tak kerja hari ni? Demam ya? Tak ada. Ash nak pergi keluar dengan kampung girl tu. Nak keluar? Yelah, nak keluar dengan bakal menantu Mami tu. Dia kan dah balik. Ash nak keluar dengan dia macam mana?
Bila dia balik? Dah sejam dah. Dia naik bas eh? Taklah. Naik kudu kepang je. Come on, Mi. Serius. Yalah, naik bas lah kat Jalan Duta. Kenapa? Ada orang nak buat filem Hindustan ya? Ha? Sin kejar-mengejar. Macam tu? Tak guna ni budak kampung. Berani dia ikat anakku. Ada makan nasi minyak. Kau tunggu budak kampung. Kau tunggu. Tak nak pergi kejar heroin ke? Wan. Wan, Cik Ashraf masuk ofis tak hari ni? Awak setiausaha dia kan? Kalau awak setiausaha dia, saya rasa awak lagi tahu pukul berapa bos awak tu masuk. Dia masuk ke tidak, dia ada kat ofis ini ke tak. Saya ni pegawai pemasaran. Jadi bukan kerja saya nak mengurus jadual bos awak tu. Terima kasih atas penjelasan awak yang buat saya sakit hati. Kerjasama awak amatlah saya hargai. Okey? Baru kau tahu. Ini pembalasan namanya. Itulah, simbah lagi aku dengan kopi. Tapi, kau tetap pujaan hatiku. Merah titik ini saat kulihat dirinya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Malu hati ini saat kutatap wajahnya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Tapi ku malu untuk mengatakan pada dirinya. Hei, budak kampung ni. Merata dah aku cari. Satu tempat pun tak ada. Aku cakap jangan balik, didekil balik. Kau ni kalau aku dapat kau siap kau. Siap kau. Sorry sebab saya langgar awak. Sorry. Tak apa bang. Satu sekali pun tak apa. Abang kan handsome. Abang. Apa masalah kau bang? Masalah apa? Kau yang masalah. Kejar aku pasal? Tu kereta aku tu. Nasib balik. Apalah pegang-pegang orang suka hati nak pegang? Ingat apa? Bukan luak pun. Gagal lah. Luak? Apa pun ini badan untuk suami Ain. Bukan dia suka hati je orang lain boleh pegang. Ini mata, hidung bakal suami kau tau. Dah nak kecoh sangat. Tu Bain. Dia nak pergi mana? Ain tak naik lagi apa. Taklah Bain. Tolong tahankan bahasa itu. Tolong. Orang tua kita adalah contoh terbaik. Nak dapat punya susah. And I will love you tu jadi kampung girl. Rupa manis cantik ayu kampung girl. Ya dia aku mahu kampung girl. Tengok siapa dapat dulu. Dia aku puja kampung girl aku suka. Yang kau gelak-gelak ni kenapa? Kan aku sumbat kan kau tak tisu dalam mulut kau kan? Ni satu lagi ni ah. Aku cakap jangan balik, yang kau balik ni kenapa? Boy. Habis semua abang pesan, Ain kena ikut lah. Sebab apa? Sebab aku abang kau.
Ni Abang Ash nak jumpa Ain sebab apa? Pandai pula fikir. Sebelum aku datang, kau tak kerti nak fikir. Kalau kau fikir macam gini awal-awal, jimat tenaga, jimat masa. Kalau macam tu abang pun buat ganggu seksual kat Ain. Kau jaga sikit mulut kau, Aku bukan ada keinginan pun dengan kau. Dan aku buat benda tu untuk selamatkan diri aku. Betulkan balik ayat kau tu. Alah, laki samalah semua nak bagi kesempatan je. Aku cakap bukan gangguan seksual. Yang kau degil sangat ni kenapa? Ya, abang duk pegang-pegang Ain tu. Tercemar tau tak hak suami Ain nanti? Tak payah nak hak suami sangatlah. Ni depan kau ni. Bakal suami kau. Rupa manis cantik ayu. Kampung girl. Ya, dia aku mahu. Kampung girl. Tengok siapa dapat dulu. Dia aku puja. Kampung girl aku suka. Kampung girl. Rupa manis cantik ayu. Kampung girl. Ya, dia aku mahu. Kampung girl. Tengok siapa dapat dulu. Dia aku puja. Kampung girl aku suka. Apa yang awak menongkan ni? Tak ada apalah bang. Saya teringat Kak Aino tu je. Tak macam mana lagaknya dia kan bang. Duduk kat tempat orang tu. Awak ni macam tak percaya dengan Mas tu. Si Ain tu bukan pergi rumah orang lain. Rumah saudara kita juga. Saya tak adalah cakap saya tak percayakan si Mas tu. Saya ni cuma risaukan si Ain tu. Macam mana dia kat tempat orang tu. Dengan si Ashraf pula nak jumpa dia. Tak tahulah macam mana. Dah budak Ashraf tu suruh dia datang kat sana. Nak kenal-kenalkan. Eloklah tu. Tak adalah macam kita paksa mereka kahwin. Sebab mereka tu tak cinta. Awak ni. Dah lah. Ni. Menonong je nak pergi mana ni? Nak jumpa Sani. Sani ke siapa ni bang? Sani lah. Sani tak apa. Jangan Sani ya. Tahulah kau nasib kau tu. Kenapa kau nak kahwin dengan aku? Kenapa aku nak kahwin dengan dia? Hai, buta ke apa dia ni? Tak nampakkah aku punya sayangkan dia dari dulu lagi? Perlukah aku nak buat announcement? Abang Ash ni. Ain nak kahwin dengan Abang Ash sebab Ain tahu tak ada siapa nak dekat Abang Ash melainkan Ain. Kau tak payahlah susah nak kahwin dengan aku. Aku tak nak. Ain nak. Tak faham bahasa kau ni. Tapi sekarang ni, Abang Ash memang wajib nak kena kahwin dengan Ain. Sebab Abang Ash dah pegang Ain secara melampau tadi. Mana ada melampau? Suka-suka kau je nak suruh aku kahwin dengan kau kan? Kau ni cakap biar logik. Kau. Dia ni tahu nak melembungkan aku je lah. Tak habis-habis. Memang tak diberi bahasa langsung. Apakah mungkinkah indahnya hidupku? Oh kau dan aku. Apa kita sehati sejiwa berteman bahagia jika selamanya? Apakah inikah tanda ertinya cinta? Dah sampai pun heroin Hindustan kita ni kan? Pandai heroin Hindustan tu pujuk heroin balik rumah kan? Allah, ni Ain tinggal bas nanti. Tertinggal bas? Lah kesiannya. Tapi tak apa ya. Nanti bolehlah Ain berlama lagi kat sini kan? Kalau ya pun rindu sangat kat si Ain ni sampai tak nak bagi Ain balik sana. Cepat-cepatlah. Cepat kahwin. Ya, masuk ya. Jika selamanya, apakah inikah tanda ertinya cinta? Cinta yang terindah. Cinta yang terindah. Cik Nisa? Tak balik lagi ke? Tunggu siapa ni?
Siapa-siapa je lah. Yang penting saya tak tunggu Encik Wan. Woi, garangnya. Tanya pun tak boleh ke? Saya tak ada masa nak jawab soalan-soalan yang tak penting. Okey. Kalau soalan ni penting tak? Cik Nisa. Cik Nisa ni single tak? Sampaikan pesan ini padanya agar dia tahu bahwa ini aku jatuh cinta. Oh Tuhan. Baik ke tak baik, Ash tetap tak nak kahwin dengan kampung girl tu. Mami tolonglah Mami, faham perasaan Ash. Nak ke tak nak? As kena dengar cakap Mami. Dulu Mami suruh cari sendiri tak nak. Sekarang ni ikut cakap Mami. Faham? Sebab Ain rasa tak ada orang lain lah yang akan kahwin dengan Abang Ash. Melainkan Ain seorang tu. Abang Ash ni sibuk tolak Ain. Ada ke perempuan lain nak menikah dengan Abang Ash? Ada. Jangan belagak sangat Abang Ash. Ain ni boleh kerat jari lah kalau Abang cari cara sendiri. Siapa yang nak dengan Abang? Siapa pun tak nak. Abang Ash. Abang Ash. Jom makan. Aunty Mas dah panggil makan tu. Kau pergilah makan, aku malah nak makan, tak ada selera. Nak duduk semeja budak kampung botek ayam lah. Baguslah. Hari ni kan Aunty Mas tu masak tom yum seafood. Tak apalah, Ain boleh habiskan semualah. Terima kasih ya. Alamak, tom yum seafood. Tak boleh. Kau kena kuatkan iman. Tauhahkan hati. Jangan sesekali kau mengalah dengan budak kampung tu, Ashraf Khairi. Nanti nampak sangat kau ni senang-senang je nak pakai umpan tom yum seafood. Tolonglah. Tak mungkin dapat ku tahu warna cintamu, biru merah atau pesona ungu yang jujur, selagi pintu hati terkunci. Oh, Ainul nak balik dah ni. Tolong hantar kat bus station ya. Mami ikut sekali. Ash dah 2 hari tak masuk kerja ni, Mi. Pasal apa? Pasal budak kampung tu lah. Mami pergi hantarlah. Kalau Mami tak nak hantar, panggil teksi je. Kalau ia pun tak nak hantar, cakap elok-elok sikit boleh tak? Jangan cakap ikut selap mulut je. Jaga sikit hati dia tu.
Brother. Kau dah kenapa? Kau ingat kau ronyok-ronyok kertas tu masalah boleh settle? Dah hilang dah semua idea kau. Kering dah semua. Tak ada. Ha? Habis dah idea kau. Betul. Memang kering. Memang hilang idea. Wow. Relax bro. Ni hal kecil je ni. Kau relax, aku relax. Benda settle. Mana boleh relax? Sesaat ataupun sedetik lebih, Anwar Zain pun tak boleh tolong, tahu tak? Okey, carikan aku perempuan secepat mungkin. Cerita kat aku, perempuan macam mana kau nak? Dia mestilah sopan santun, pandai speaking. Yang penting dia lebih cantik daripada kampung girl tu. Kau cik perempuan nak buat awet ke nak buat kahwin? Kahwin, satu perkataan yang sangat menyeramkan dan sangat sensitif padaku. Kang patah-patah gigi kau orang. Apa teruk sangat ke budak kampung yang kau cakap aku tu? Ha? Kau jangan banyak tanya boleh tak? Kau nak tolong aku ke tak ni? Masuk! Encik Ashraf, maaf ganggu. Santi Ayu, kampung girl. Ya dia aku mahu, kampung girl. Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja, kampung girl aku suka. Gadis baju kurung, swag dalam kampung. Dia main mata, aku terus jatuh cinta. Yeah, indahnya bukan hanya rupa tapi bahasanya. Kerlipan matanya sungguh mempersona. Senyuman menawan buat hati naik gila. Betul kata orang tua, jangan kita lupa. Kampung girl, you the best for me. Mari ikut abang siar-siar kayu basikal. Ikut cara lama kita sama-sama lihat panorama cengkerama. Cara kita jangan khayal dari batas sawah hingga hujung bukit. Nanti hidup mewah jangan jadi kaca lupa kulit. Buahnya gerus sila ambil yang jernih. Orang tua kita adalah contoh terbaik. Nak dapat punya susah and I will love you tu jadi kampung girl. Rupa manis Santi Ayu, kampung girl. Ya dia aku mahu, kampung girl. Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja, kampung girl aku suka. Kampung girl. Rupa manis Santi Ayu, kampung girl. Ya dia aku mahu, kampung girl. Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja, kampung girl aku suka. Kampung girl. Rupa manis Santi Ayu, kampung girl. Ya dia aku mahu, kampung girl. Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja, kampung girl aku suka. Kampung girl. Rupa manis Santi Ayu, kampung girl. Ya dia aku mahu, kampung girl. Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja, kampung girl aku suka. Ya, abang suka.